Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekadar TV. Hari ni kami nak terjah murid-murid secara beradab sempena sambutan Hari Guru. Kami nak tengok siapa yang paling sporting, siapa yang paling nervous bila kamera datang dekat, dan siapa yang tiba-tiba jadi pemalu walaupun tadi paling bising dalam kelas kan. Okay, jom. Jangan risau, kita orang bukan datang nak cek kerja sekolah pun. Cuma nak tanya beberapa soalan ringkas je. Jadi jom kita mulakan segmen Terjah Murid Secara Beradab. Hanya di Sekadar TV tau. Jom. Jom. Fatih. Aku nak tanya ni. Kenapa cikgu penting dalam hidup kau? Sebab cikgu boleh ajar kita pelajaran apa-apa je. Okey. Terima kasih Fatih. Okey, bye-bye. Okay, orang selanjutnya. Wais. Ya. Apakah yang pernah cikgu ajar selain daripada pelajaran? Cikgu saya pernah mengajar saya tentang menjadi budak yang berdisiplin dan rajin. Terima kasih Wais. Okay, orang selanjutnya. Ada Adam. Apa yang selalu cikgu sebut cakap dalam kelas? Oi, diam. Seram. Terima kasih. Okay, kita nampak orang selanjutnya. Jom. Fahmi. Okey, apa? Bagi Fahmi, cikgu apa paling garang? Cikgu Ain. Ayo, nanti kalau cikgu dengar ni habis Fahmi kena marah. Okay, kasih Fahmi. Sila lengkapkan ayat ini. Cikgu saya ialah pengurus sekolah. Okay, terima kasih. Apakah cikgu yang kamu paling suka di sekolah ni? Cikgu Sakim. Sebab apa? Sebab best. Kenapa best? Sebab cikgu tu lawak. Okay, terima kasih. Siapakah guru kegemaran kamu? Cikgu Fauzi bin Manan. Sebab apa? Sebab dulu dia pernah bagi chance yang saya buat peperiksaan, dapat semua markah tinggi. Maksudnya dia faham apa yang saya tulis dalam exam tu. Jadi saya suka kat dia. Tapi sekarang dah tak jumpa dia sebab dia ajar tompat lah sekarang. Okey, terima kasih. Awak bagi tahu cikgu mana yang paling baik? Cikgu Siti Aisyah. Cikgu Intan Fazila. Cikgu Hanif. Kenapa? Sebab dia baik. Lemah lembut, gawang tapi banyak kasih sayang. Banyak ajar saya sampai kita bijak. Boleh tak awak bagi tahu cikgu mana yang paling garang? Intan. Terima kasih. Boleh tak awak bagi tahu cikgu mana yang paling baik? Teacher Anita. Ustazah Najiha. Kenapa? Sebab dia baik, dia suka bagi kerja yang senang-senang. Lepas tu dia lemah lembut. Kerana Teacher Anita baik sebab dia belajar bahasa Inggeris, saya sukalah. Boleh tak awak bagi tahu cikgu mana yang awak suka? Cikgu matematik. Teacher Adilah. Kenapa? Sebab Teacher Adilah ajar Inggeris, saya suka. Saya suka matematik. Boleh tak awak bagi tahu cikgu mana yang awak suka? Cikgu Nuruda. Kenapa? Sebab dia baik dengan saya. Assalamualaikum. Apa cikgu kegemaran kamu? Cikgu Siti Khadijah. Kenapa? Sebab dia lemah lembut. Apa cikgu kegemaran kamu? Cikgu Ruslan. Kenapa? Sebab dia garang. Kenapa digarang? Sebab dia ajar raja. Dia belajar dengan darjah 4. Okey. Boleh tak Queen bagi tahu cikgu mana yang paling kelakar? Cikgu Helga. Terima kasih Queen. Sama-sama. Boleh tak korang bagi tahu cikgu kegemaran yang korang suka? Teacher Anita. Ustaz Aziz. Kenapa? Sebab dia guru kelas saya. Sebab Ustaz Aziz hebat. Boleh tak dia bagi tahu cikgu mana yang paling kelakar? Cikgu Rashidah. Kenapa? Sebab dia baik.
Okay, terima kasih dia. Boleh tak anda bagi tahu cikgu mana yang paling baik? Cikgu Ustaz Ikwan. Ustaz Ikwan. Cikgu Helda. Kazazia. Okay, kenapa? Sebab dia baik. Sebab dia selalu marah. Sebab marah kan maksudnya baik. Marah kan dia kan maksudnya nak ajar kita orang jadi berdisiplin. Baik. Sebab baik. Sebab dia selalu buat mengaji. Boleh tak Jana bagi tahu cikgu mana yang cikgu mana yang paling baik? Cikgu Syakari. Kenapa? Sebab dia baik. Okay, terima kasih Jana. Sama. Boleh tak anda bagi tahu cikgu mana yang paling anda suka? Cikgu Sabrina. Cikgu Sabrina. Kenapa? Sebab dia baik. Sebab dia baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak anda bagi tahu cikgu mana yang paling kelakar? Cikgu Mas Nazi. Kenapa? Sebab dia kelakar, lepas tu dia suka buat benda-benda macam kelakar. Boleh tak anda bagi tahu cikgu mana yang paling kelakar? Cikgu Hanif. Cikgu Hanif. Cikgu Hanif. Hanif. Kenapa? Sebab best. Sebab dia baik dan dia selalu main dengan saya. Sebab baik. Boleh tak Puteri bagi tahu cikgu mana yang paling baik? Cikgu Elda. Kenapa? Sebab dia baik. Terima kasih Puteri. Boleh tak korang bagi ucapan selamat Hari Guru dengan cara paling kreatif? Boleh? Boleh. Sila bagi ucapan tu. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua ahli-ahli sekolah di sini. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang telah mengajar saya. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SK Kajang Utama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Boleh tak kamu buat ucapan Hari Guru? Selamat Hari Guru.